Selamat datang semua. Hari ini kita nak explore sikit sumber-sumber yang anda kongsikan. Fokus kita unit 3, buku teks sejarah tahun 5 tu, dengan beberapa klip video juga. Misi kita nak faham betul-betul kenapa bahasa Melayu ni istimewa sangat, kan? Sebagai warisan negara kita. Sesuai sangatlah untuk umur macam anda 10 tahun. Betul tu, unit 3 ni tajuk dia Bahasa Melayu Warisan Kita. Jadi sumber ni semua akan bantu kita tengok dari mana datangnya bahasa Melayu, macam mana ia tersebar, apa peranannya dulu dan sekarang. Kiranya macam mana ia jadi sebahagian identiti kita lah. Menarik. Okey, jom kita mulakan. Kalau tengok asal-usul dia kan, semua kata ia dari kelompok bahasa Austrik, lepas tu rumpun Austronesia, barulah bahasa Melayu. Macam salah silah keluarga lah kiranya ya. Akar Austrik, batang Austronesia. Bahasa Melayu ni salah satu dahan dia. Wah, tua betul warisan kita ni kan? Betul analogi pokok tu. William Austrik tu kan, usianya mungkin lebih 5,000 tahun. Lepas tu Austronesia, dalam 2,500 ke 5,000 tahun gitu. Bahasa Melayu kita ni kira macam pewaris lah dalam keluarga besar Austronesia ni. Peta dalam buku tu pun ada tunjuk tempat-tempat asal dia. Macam Palembang kat Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu dengan Sambas kat Borneo. Luas juga kawasan asal dia. Lepas tu kan, ada petikan syair dalam sumber tu. Cintailah bahasa kita, bahasa Melayu warisan bangsa. Usahlah malu menuturkannya, martabatkan bahasa setiap masa. Ayat ni macam kuat betul kesannya. Mengingatkan kita supaya hargai, bangga, bukan guna je. Sememangnya. Dan apa yang buat bahasa Melayu ni best dan relevan sampai sekarang ialah sifat dia yang terbuka. Dia mudah terima benda luar, lepas tu sesuaikan diri, sebab tu dia jadi bahasa yang hidup, sentiasa berkembang. Bukan setakat cakap-cakap je, tapi cermin sejarah kita, identiti kita yang dinamik. Okey. Seterusnya, macam mana pula bahasa ni boleh tersebar luas? Dikatakan popular sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Betul ke? Peta dalam buku teks tu tunjuk sampai ke Filipina, selatan Thailand. Wah, Afrika Selatan dengan Sri Lanka pun ada. Saya cuba bayangkan macam manalah pelayar Melayu dulu borak kat Afrika Selatan tu agaknya. Hebat betul. Memang hebat. Faktor utama dia tersebar sebab peranannya sebagai lingua franca. Lingua franca tu apa? Ia macam bahasa perhubungan utama, terutamanya untuk perdagangan masa zaman Melaka Tengah Gah dulu. Pedagang dari China, India, Arab, Eropah, semua guna bahasa Melayu kat pelabuhan Melaka tu, walau ada bahasa sendiri. Oh, kiranya macam bahasa pasar antarabangsa zaman dululah. Dan sebab pertembungan budaya ni lah bahasa kita jadi makin kaya, macam tu? Tepat sekali. Bahasa perantaraan yang penting sangat. Pertumbungan ni lah yang bawa masuk perkataan asing. Contoh macam dalam sumber tu kan, kapal dari Tamil, kemeja dari Portugis, ada lagi cawan dari Cina, akal dari Arab. Semua ni dah sebati dah dalam bahasa Melayu moden kita. Proses pinjam-meminjam ni tunjukkan betapa kosmopolitannya kita dari dulu lagi. Wah, jadi bahasa kita ni macam bukti hidup sejarah kita berhubung dengan dunia luar. Okey. Sekarang kita tengok peranannya pula. Banyak ni senarainya dalam sumber. Dari dulu sampai sekarang. Bahasa perundangan pun ya. Contohnya, Hukum Kanun Melaka tu kan, ditulis dalam bahasa Melayu. Dalam pendidikan pula, ia bahasa ilmu. Ulama guna untuk ajar raja-raja dan sebagainya. Lepas tu ada bahasa ekonomi untuk jual beli, bahasa perhubungan, lingua franca yang kita cakap tadi, dan bahasa persuratan untuk tulis karya sastra hebat-hebat. Lengkap betul fungsinya. Habis tu, untuk hari ni, peranan mana yang paling penting untuk kita faham? Hari ni kan peranannya sebagai bahasa rasmi itu sangat penting. Dalam urusan kerajaan, semua. Bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan pun penting juga. Tapi kan yang paling istimewa pada saya lah, peranannya sebagai bahasa perpaduan. Bahasa perpaduan? Maksudnya ia macam gam yang lekatkan kita semua walaupun kita macam-macam kaum kat Malaysia ni. Ya, tepat sekali. Walaupun kita bebas je nak guna bahasa ibunda kita atau bahasa lain kan. Tapi bahasa Melayu ni dia macam tapak bersamalah.
untuk kita semua berhubung, faham satu sama lain dan sama-sama bina negara. Macam jambatan lah, hubungkan kita yang pelbagai ni. Faham bahasa Melayu ni bukan setakat nak lulus periksa je, tapi lebih kepada macam mana kita nak bina kesatuan tu. Jadi, kalau nak simpulkan, dari akar Austronesia tu, bahasa Melayu ni berkembang, lepas tu tersebar luas jadi lingua franca dan mainkan macam-macam peranan penting dari zaman Melaka sampailah sekarang. Kiranya, ia bukan subjek sekolah biasa-biasa je lah kan, tapi warisan hidup yang bentuk identiti dan satukan kita semua. Betul tu, ia warisan kebanggaan negara kita. Kena jaga, kena martabatkan. Bila kita belajar sejarahnya, baru kita lagi hargai nilai dia dan ia kuatkan lagi jati diri kita sebagai orang Malaysia. Okey, sebelum kita habis, cuba anda fikirkan sekejap. Selain kita rajin cakap Melayu kan, apa lagi satu benda kecil yang kita boleh buat hari-hari untuk tunjuk kita bangga dan nak angkat warisan ni? Sesuatu untuk direnungkan bersama. Teruskan explore ya.